Okay kan, ni helmet daripada ASK. Dalaman ada merah macam ni, merah mangah, lembut. Nak kata Alcantara pun tak tahu, ni jenis baldu dalam dia. Lepas tu visor clear. Nah, tu tengok dia punya apa, luaran dia kemas, color creamnya. Yang ni dia ada 3 color, merah, hitam, putih tak silap aku lah. Menggunakan buckle yang quick release, betul adjustable lah. Dan buka dia, tarik trigger merah ni je dan boleh buka. Lepas tu yang aku suka sebab dia ada double visor yang jenis Dragonfly berpatung kan. Dia mungkin murah sebab dia bukannya macam helmet sebelum ni seperti KYT, GB pun kan. Dia ada button trigger tu, tekan button tu kita punya apa, visor yang dalam ni akan turun lah, lepas tu tolak balik kan. Tapi yang ni tak, yang ni manual rasa ni. Okey lah, wah pada 100 helmet macam ni punya condition, apa lagi mau lawa pun lawa. Boleh tengok kat beg kuning kan.